Dan kalau siapa yang ada 3 serangkai ni pun sangat sedih. Sebab apa? Tak lepas untuk pergi haji. Topik kali ni adalah topik yang kita geruni, iaitu 3 serangkai. Iaitu tekanan darah tinggi, sakit jantung dan juga diabetes ataupun kecil manis. 3 serangkai ni penyakit yang bukannya kalau dah start satu, dia akan pergi yang kedua, dia akan pergi ketiga. Soalannya 3 in 1. Sebab itu namanya 3 serangkai. Lambat atau cepat je. Jadi kita tak nak satu pun bermula. Kita tak nak. Sebab satu bermula, yang ni pun menyusul, yang ni pun menyusul. Badan kita lemah, badan kita tak bermaya, tak boleh nak buat banyak aktiviti. Terhadlah, termasuklah dalam bab ibadah. Untuk 3 serangkai ni, yang paling utama, kita bayangkan jantung tu kan bekerja untuk menyampaikan darah ke seluruh tubuh termasuk salur otak. Uish, kita bayang, bukan senang ni kerja jantung ni. Jadi kita kena bantu jantung kita supaya dapat bekerja secara optimal dan dapat bekerja dengan lancar. InsyaAllah, ni Olive Guard akan membantu untuk melancarkan peredaran darah jantung. Sama ada kepada yang memang sudah ada masalah, ia bukan ubat. Saya tekankan ia bukan ubat, dia bukan pengganti kepada ubat. Ubat kena teruskan makan. Tapi insyaAllah dia boleh membantu menguatkan lagi. Jangan bertangguh lagi untuk menyayangi diri sendiri. Tekan link di bawah sekarang juga.